Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Baik, lihat ayat 38, 39 dan 40 di surah yang mulia ni. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka pada jilid yang ke-7 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Sadaqallahul azim. Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba, iaitu tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah lah yang menciptakan, kemudian memberikan rezeki kepadamu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dan demikian itu? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dalam ayat yang lalu menjelaskan tentang perolehan rezeki, bagaimana berlaku dilapangkan atau disempitkan, silih berganti, bahawa semua itu dalam ketetapan Allah SWT. Sebagai manusia jangan duk risau sangat, kerana Allah Taala yang menjadikan kita, dia mengetahui apa yang layaknya untuk kita. Jadi jika demikian, hakikat rezeki dan perolehannya kita dah pun faham, maka Allah Taala mengajar kita, berilah kepada keluarga yang terdekat haknya, kerana mereka lah yang paling wajar mendapat bantuan dan kasih sayang, jalinan kasih sayang daripada Allah SWT. Seolah ada satu bahagian daripada musyakalah ataupun al-lafu wa nashru kat sini, iaitu bila kamu dalam kesenangan, jangan lupalah kepada keluarga, kerana apa yang kau berikan itu tidak akan mengurangi bahagianmu di sisi Allah dengan harta yang diberikan. Kamu ada 1 juta sebagai contohnya, kamu beri kepada adik-adik kamu, semua yang memerlukan, anak-anak masuk universiti, yang sakit, rumah rosak, kereta nak baik pulih dan sebagainya. Katalah kamu spend kat situ RM10,000, bagi pada mereka. 1,000 bagi satu keluarga yang sedang dalam kesempitan, besar tu. RM100 pun dah kira besar, ini ke pula 1,000. Maka kamu nampak pada kosong-kosong yang kurang pada 1 juta itu, sebenarnya dia bertambah dalam bentuk-bentuk yang lain yang Allah berikan. Begitu juga orang miskin. Seperti yang saya bawakan kepada tuan-tuan, kisah tentang Imam Abdullah bin Al-Mubarak itu cukup hebatlah kalau kita dapat ikut. Bahkan beliau ni membawa orang pergi menunaikan ibadah haji di kalangan keluarga yang susah, maka dikumpulkan wang, diletak dalam peti. Dia meletakkan syarat kepada kaum keluarganya ikut serta dalam perjalanan haji itu, kamu kena ikut aku, ni kos yang aku tetapkan. Segala-galanya dalam perjalanan ni, pembiayaan di bawah aku. Makan aku sediakan, azan aku yang azan. Nanti baju kotor letak satu tempat, aku basuh, aku sidai, aku sediakan untuk kamu. Allah Akbar, siapalah yang nak tolak kalau begitu punya baik Syekh Haji yang menawarkan perkhidmatan macam tu. Sebahagian daripada kita menyedihkan apa yang dijanjikan tidak diberikan. Dijanjikan perkhidmatan, bimbingan, semuanya tidak ada. Maka patut diambil pengajaran, kita mengajak orang untuk melakukan ibadah. Jangan kita ambil kesempatan terhadap mereka. Mentang-mentang mereka datang hanya sekali saja dalam musim haji, kita berfikir lain kali mereka bukan tahu pun. Nanti setahun akan datang, aku kempen benda yang sama, manusia dah terlupa. Ini satu kesilapan, tuan-tuan. Ambillah pendekatan oleh Abdullah bin Mubarak ini, walaupun kita tak mampu mengikuti sepenuhnya, tapi boleh kita ambil sebagai pengajaran. Maka syarat kamu ikut aku dengan kos yang tetapkan ini syaratnya, terima. Mereka pergi menunaikan ibadah haji dengan bimbingannya, dengan kasih sayangnya, dengan usahanya sesungguhnya, dilakukan dengan sepenuh hatinya, mengajar mereka talbiyah dan perkara-perkara membatalkan haji. Nanti bila pulang mereka panggil, semula ada pertemuan alumni jemaah haji tahun sekian-sekian bersama dengan beliau. Alangkah terkejutnya mereka bila mereka bertemu dengan Allah bin Mubarak, semua mereka dikembalikan balik semula wang mereka yang disimpan dalam peti itu. Allah, tuan-tuan, mampu
tak buat demikian, memang tak mampu tuan-tuan. Dari sudut harta memang kita takkan mampu, tapi dari sudut budi kita mampu tuan-tuan. Berilah yang terbaik. Maka kisah ni saya bawa kepada tuan-tuan dekat dengan musim haji, dan kita berada pada bulan-bulan haji. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada semua kita. Jangan target pada banyaknya, tapi target pada berkatnya, pada doanya mereka yang pergi bersama dengan kita. Pesan ni saya tujukan kepada semua pengusaha haji yang ada di luar sana. Jangan menjanjikan bulan bintang, tapi bila menyempurnakan, tak sampai 10% pun apa yang diberikan itu disempurnakan. Baik, ayat ini menceritakan lagi tentang orang miskin yang perlu diberi perhatian, dan saya telah jelaskan bagaimana pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir kabirnya, bahawa sebutan 3 golongan ini dia terkeluar daripada zakat yang diwajibkan, kerana golongan ini merupakan golongan yang perlu diberikan perhatian. Iaitu yang pertama tadi, kaum keluarga, bahkan disebut di sini sebagai za al-qurba. Kalau sudut marfu'nya dibaca zu al-qurba. Jadi mengapa disebut zu di sini? Ini satu gaya bahasa dalam penggunaan bahasa Arab sebenarnya. Perhatikan ayat ini. Allah tidak menyatakan fa'ati dzal qurba wal miskina wa basabil haqqahum. Dan Allah juga tidak menyebut di sini tentang sesuatu itu zul qurba wa zul maskana wa zul safar. Ini dari sudut bahasa Arab kalau kita belajar. Kenapa zu itu diberi penekanan pada al-qurba saja? Kerana dia menunjukkan kepada haqqun muta'akkidun thabitun. Kerana qurba ni ataupun disebut bahasa Arab sebagai kerabat lah, bahasa Melayu kita terjemahkan. Akrab, karabah, qurbat. Ini perkataan qarib. Ini menunjuk kepada dekat. Jadi hubungan silaturahim yang telah pun ditetapkan oleh Allah itu bahawa kita lahir dalam kumpulan sekian-sekian, dalam bangsa sekian-sekian, dalam darah daging sekian-sekian. Ada hubungan dengan Cina ke, dengan India ke, dengan Melayu ke, semua itu ketetapan Allah, memang kita tak boleh ubah. Maka dengan sebab itu disebut dengan wazan yang begitu thabit, akid. Di sini ada hanya thabat. Bila merujuk pada zu ni, dia merujuk pada keterikatan yang tidak boleh dipisahkan. Sedangkan kemiskinan, dia satu benda yang tara'a wazala. Dia mungkin datang dan mungkin pergi. Mungkin kita jumpa seorang miskin pada ketika ini, lepas tu kita tak jumpa dia lagi. Mungkin kemiskinan itu sendiri pun boleh hinggap pada seseorang, kemudian dia bertukar menjadi kaya. Jadi tetapi dalam kes berkaitan kekeluargaan ni, indahnya ayat Allah bahawa Allah menyatakan perkataan fa'ati dzal qurba. Maknanya kalau disebut mubtada'nya dibaca dengan zu, itu macam kita sebut zul khairi, zul kifli, zul qarnain. Zu tu yang maknanya memiliki. Maknanya memiliki perhubungan darah daging ni adalah satu benda yang tidak boleh dipisahkan, tak boleh diputuskan langsung. Sedangkan selain daripada itu, dia mungkin datang dan mungkin hilang daripada hidup kita seperti yang telah dijelaskan tadi. Ada banyak hadis yang saya sebutkan kepada tuan-tuan tentang kelebihan untuk berbuat perkara yang namanya sedekah dan juga infak pada kaum keluarga ini. Sebab itu dalam satu peristiwa, dalam hadis yang sahih daripada seorang wanita bernama Zainab yang merupakan isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa beliau ni berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayujzi'u 'anna an naj'ala sadaqah fi zawjin faqir wa abna akhin aitam fi hujurina?" Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laki ajrus sadaqah wa ajrus silah." Ni wanita yang mulia ni bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah boleh kami memperuntukkan infak kami untuk suami yang miskin dan anak-anak saudara yang yatim, anak-anak adik-beradik yang yatim yang kami kena jaga mereka?" Maka jawapan Nabi SAW, "Ya, wahai wanita, wahai perempuan, wahai sahabiah yang mulia, laki ajrus sadaqah wa ajrus silah." Kamu dapat 2 ganjaran. Yang pertama ganjaran sedekah, yang kedua ganjaran menjaga silaturahim. Dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi dan para muhadithin yang lain, bahawa Nabi SAW telah bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa hiya 'alal rahimi sadaqatun wa silatun." Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Nabi telah bersabda bahawa sedekah kepada orang miskin tu mendapat pahala sedekah, tapi sedekah kepada yang punya hubungan pertautan darah daging dipanggil sebagai al-arham ini mendapat 2 pahala, iaitu pahala sedekah dan juga pahala menjaga silaturahim. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Sebab Imam Tawli Syarawi berkata bahawa kalau semua orang Islam membuat prihatin terhadap keluarga yang dalam kesusahan, tentu tidak ada orang yang mengemis di muka bumi ini. Begitu juga dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi menceritakan, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik." Dengar baik para suami yang dimuliakan Allah sekalian. 1 dinar yang anda nafkahkan untuk jalan Allah, 1 dinar yang anda nafkahkan untuk membebaskan orang dalam kesusahan, 1 dinar yang anda nafkahkan kepada kaum miskin, 1 dinar yang anda nafkahkan untuk keluargamu, dimulai dengan isterimu, maka itulah yang paling besar pahalanya bila kamu menafkahkan untuk keluargamu, iaitu isterimu. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jangan sampai kita ni jadi seperti kisah Ummu Zara' yang pernah saya cerita pada tuan-tuan. Ingat tak dulu kisah Ummu Zara'? Nabi menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu
radhiyallahu anha tentang 11 orang perempuan yang duduk bersembang-sembang perihal suami masing-masing. Saya dah cerita pada tuan-tuan kan? Dah lupa dah. Tuan-tuan nak lihat benda ni boleh rujuk dalam kitab, contohnya yang sangat saya cadangkan tuan-tuan milikinya, namanya Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab-bab terakhir, kisah jenaka ataupun lawa ataupun kisah-kisah gelak ketawa Nabi bersama dengan isteri, romantiknya kehidupan Nabi itu, Nabi menceritakan perihal 11 orang perempuan yang mengumpat kelemahan, keaiban suami masing-masing. Jangan sampai isi kita menceritakan aib kita pada teman-temannya. Seperti kisah seorang mereka berkata, suami saya ni tangannya macam tangan arnab, lembut, seorang yang tidak kuat macam orang lelaki lain. Ada menceritakan suaminya pula macam unta duduk di bukit, di hama, sejuk, kurus kering, susah nak ambil susunya. Macam-macam umpatan kepada suami-suami mereka. Tapi yang hujungnya menceritakan seorang namanya Abu dan juga Ummu Zara'. Boleh baca dah tuan-tuan dalam kitab bertajuk Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Buku yang menang banyak anugerah ni sangat baiklah untuk kita dengan di pejabat, di rumah dan sebagainya, kerana kontennya itu bukan saja diterangkan lanjut, malahan dengan gambarnya untuk mudahan kita faham. Mudah-mudahan dapat manfaat yang banyak daripada usaha inisiatif penulisnya Ustaz Ahmad Adnan Fadil Hafizahullah. Jadi nampaknya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang galakan motivasi untuk berbuat baik kepada kaum keluarga, terutamanya isteri. Inilah dia yang disebut pula dalam hadis yang lain, muttafaqun alaihi, bahawa Nabi SAW menyatakan, idza anfaqa rajulu ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Bila seorang lelaki itu memberikan kepada keluarganya, kepada isinya satu dengan harapan dia mendapat pahala di sisi Allah, maka itu merupakan sedekah di sisinya. Maknanya bersungguh-sungguh suami ini, walaupun pendapatannya tak seberapa, tapi apa yang diprovidekan, dialokatkan untuk isteri itu tiap-tiap bulan tak pernah dia miss. Tuan dimuliakan sekalian, ini merupakan satu pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Begitu juga dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW berpesan, innaka intadhara warathataka aghniya'a khairul laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'al fi imra'atik. Dalam hadis ini menjelaskan bahawa sungguhnya kalau kamu tinggalkan keluarga kamu, anak isteri kamu mati dalam keadaan mereka itu ditinggalkan, mereka hidup dalam serba kecukupan, kekayaan, tidaklah minta-minta sedekah kepada orang lain, maka tidak ada satu nafkah pun yang kau buat sesuatu itu kerana mencari keridaan Allah, melainkan kau akan diberi pahala yang besar dengannya. Sehingga sesuap makanan yang kau suapkan ke dalam mulut isterimu. Ini bukan maknanya pergi suap isteri saja, itu satu bahagian. Yang bahagian lebih besarnya, kita ni kena ada satu target lah dalam hidup, apa benda yang kita nak tinggalkan untuk isteri, anak-anak semua. Di sini Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah Muslim berkata bahawa maksud kat sini, wa fi hadzal hadis hasun ala silatil arham wal ihsan ila qarib wa syafaqa al waratha wa anna silatal qarib al aqrab wal ihsan ilaihi afdal min al ab'ad. Kata Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini menunjukkan kepada kita dalam hidup ni kena ada planning lah, membuat persiapan untuk mati. Ramai orang mati keliling kita tak ada persiapan, bahawa apa yang ditinggalkan itu mencukupi untuk pembiayaan isteri, anak-anak. Bahkan menunjukkan kepada kita betapa sedekah yang kita hulurkan kepada golongan akrab, dalam konteks ini itu kaum kerabat, itu terutamanya anak isteri sendiri, maka itu adalah wal ihsan ilahi afdal minal ab'ad, maka itulah yang lebih besar pahalanya di sisi Allah. Makin dekat makin besar pahalanya, makin dekat kekerabatan itu terutamanya isteri dan anak-anak, maka itu lebih besarnya pahala di sisi Allah SWT. Jadi fahami kita maksud yang dikehendaki di sini, mengapa kita perlu mendahulukan kaum keluarga. Dan kata Imam Nawawi berlanjut dalam Majmu', qala ashabuna wala farqa fi istihbab sadaqati tatawu' al-qarib wa taqdimihi al-ajnabi baina an yakuna al-qarib mimman yulzimuhu nafaqatuhu aw ghairuhu. Ada kalanya kita mendahulukan kaum keluarga terdekat kita dalam bab pemberian ini, dan ada kalanya ada orang jauh, orang susah, orang miskin yang disebut sini Ibn Sabil contohnya, yang juga memang memerlukan kepada bantuan. InsyaAllah di sisi Allah SWT dalam konteks itu, pahalanya dalam situasi itu, dalam kondisi itu sama besar di sisi Allah SWT. Iaitu bila kita mendahulukan keluarga ada waktunya, dan ada waktunya kita mendahulukan orang keliling yang sangat memerlukan. Tak timbullah isu bagi mereka yang mengatakan kera di hutan disusukan, anak-anak mati kelaparan. Tidak timbul begitu, kerana orang beriman sifatnya kayyisun fatinun. Orang beriman itu mesti ada kebijaksanaan dalam percaturannya. Jadi dapat kita faham, begitu juga kata Imam Al-Baghawi, daf'uha il qarib yulzimuhu nafaqatuhu afdal min daf'iha ila al-ajnabi. Jadi tidaklah bermakna di sini tidak sewajibnya, tidak maknanya tidak selama-lamanya memberikan nafkah kepada keluarga yang terdekat itu lebih besar pahalanya. Sedangkan di luar sana ada orang miskin yang sangat memerlukan, maka ada kalanya as-sadaqatu al-miskin sadaqah wa hiya ala dhirrahimi isnatan sadaqatun wasilatun. Memanglah konteksnya memberi sedekah kepada kaum keluarga yang dekat itu mendapat dua pahala, sedekah dan wasilah. Tapi ada kalanya mereka yang di luar itu sangat memerlukan, maka insya-Allah pahala di sisi Allah Taala sama seperti kata Imam Al-Baghawi di sini. Muslimin rahmati dan dikasihi sekalian. Lagi kalau kita perhatikan indahnya ayat Allah SWT
Taala bila Allah menyatakan zalika khairul ladzina yuriduna wajha Allah, itu adalah lebih baik bagi orang yang mencari keridaan Allah. Wajah yang dimaksudkan di sini adalah menggambarkan sesuatu yang menghadap pada kita. Laisa kamitslihi syai', kita telah belajar bahawa Allah tu tidak layak untuk disamakan dengan makhluk, tidak akan sama sekali. Tapi membabi takrib, maka disebut perkataan-perkataan begini yang telah saya uraikan kepada tuan-tuan dan kuliah terdahulu. Di sini ada satu bab namanya musyakalah. Kerana orang Arab zaman dahulu, mereka bila melakukan satu kebaikan, mereka akan menunjuk-nunjuk. Contohnya dalam kes melibatkan Abdullah bin Jud'an yang pernah saya cerita pada tuan-tuan. Maka ayat ini ada satu bab yang dipanggil sebagai musyakalah. InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang apakah maksudnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.